Itu saya kata Dr. Rafi kan. Dr. Rafi kena tengok cerita ni sebenarnya. Oh, okey. Saya yakin siapa yang tengok kalau orang jantan dia akan keluar air mata jantan lah. Saya sebenarnya saya menyimpan air mata saya ni. Saya menyimpan. Saya jujur je tadi sebab ialah kita pun seorang ayah. Betul. Saya tak dapat bayangkan perasaan Rafi'i tu bila ada dots yang ditulis tu. Wow, saya rasa betul. Itu memang mana betul lah perancangan Tuhan. Sebab saya yakin yang Rafi'i agak sukar untuk cerita bahawa dia ada adik kan. I mean luahan dia luah melalui penulisan itu kan. Jadi itu semua aturan Tuhan yang membuka ruang itu menyebabkan Uncle Mat dapat maklumat itu kan. Dan seperti mana Uncle Mat selalu sebut banyak kali Uncle Mat ulang, inilah jodoh, inilah takdir. Tapi Uncle Mat, walaupun ini adalah aturan Tuhan, kan, ini saya secara peribadi kan, tetapi ada juga individu yang Tuhan dah sediakan ini adalah benda yang aku nak uji kau, kan? Tetapi manusia itu tidak memilih untuk membantu, pun ada begitu kan. Jadi apa yang Uncle Mat ini memang benar-benar boleh memberi satu pengajaran yang besar, kan? Especially Uncle Mat kepada seorang bapa ataupun ibu yang ada anak kandung. Ya, betul. Kan? Sebab kita tahu walaupun itu adalah anak kandungnya, tapi dengan dunia pada hari ini ada lagi anak-anak yang terbiar walaupun ada ibu dan ayah dia, kan, yang tidak mendapat pendidikan yang sempurna, yang diabaikan soal makan, minum dan sebagainya kan. Tetapi sisi Uncle Mat ini walaupun tidak ada hubungan biologi kan. Bukan saja biologi Uncle Mat, tapi dicabar pula dengan bangsa yang berlainan, agama yang berlainan, tapi Uncle Mat boleh fulfill semua keperluan dia tanpa melihat dia ni orang Islam ke orang lain. Sebab itu saya sukalah dialog Rafi'i. Dia kata bila dia bertemu dengan Uncle Mat ini, saya tak dengar cakap kan, rasa macam sebab dia kata bahawa dia tahu bahawa dunia ni masih ada orang baik kan. Jadi ini satu benda yang bagi saya orang Malaysia sebenarnya orang Malaysia lah especially asas kita sebenarnya semua baik. Kita semua mempunyai hati yang baik. Itu sebab kita dalam menjalankan kehidupan kita sentiasalah lihat sekeliling kita kan. Sebab bagi saya walaupun sedikit je kita buat, tapi kadang-kadang sedikit itulah yang membantu Malaysia ni mencapai keamanan, kesejahteraan dan mencapai perpaduan yang lagi kuat. Betul. Sebab contohnya bila saya terima 3 beradik ni kan, bila saya lepas tu saya lebih memahami pasal macam mana seorang Islam menjalankan ibadah dia. Kenapa dia nak solat 5 waktu? Saya lebih memahami sebab sebenarnya solat tu adalah Tuhan nak tengok kita macam mana kita mendisiplinkan diri kita, macam mana kita taat kepada Yang Maha Berkuasa. Kalau dengan Tuhan you tak takut, macam mana you takut? Betul tak? Betul. That's why hukum negara kita nombor 1 percaya Tuhan. Betul. Baru kesetiaan kepada Raja. That's why nombor 1 tu kan.